Ini Robasin, ini Robasin. Bukan sebarang deadline yang boleh kau cuba nak lean. Ini Robasin. Hai guys, Kak Ais ni. Sekarang jam menunjukkan pukul 3. Anda tengok, sekarang dah pukul 3. Aku nak pergi ambil budak-budak ni kejap. So, let's go. Hai guys. Dah sampai Tak keluar-keluar lagi weh. Kita nak pergi Japan tu. Nah, Alamak tu. Mercy. Pakai dotted. Fokio. Wih, kita orang dah lambat tu. Wih. Kita orang dah leave tu, tak ada line tu. Gerak tu. So, sekarang ni jam menunjukkan pukul kita sekarang tengah pukul 4 tepat, 4 suku. setengah 4 suku. Flight kita orang pukul 4.30. Kita 4.30, flight kita pukul 8. So kita dah kena standby 4 jam awal lah. 3 jam lah. Dia 3 jam sebenarnya. 3 jam lah, Tapi- 3 jam lah. Tapi better Sebab 4 kita orang jam. YouTuber. Korang kena faham, kita orang content creator. So banyak lah benda-benda macam konten-konten apa semua nak kena buat dulu. Betul. Ya itu dia. Muhammad Syah. Jalan dengan bergayanya. Dotted. Ayo. Jom. Mari. Abang duduk depan, Abang. Jangan macam-macam belah sana ada pintu. Belah sana ada pintu. Assalamualaikum. Sekarang kita orang dalam perjalanan nak ke airport. Kela A 2 Kita nak pergi ke Sepang. Sepang sikit. Nak ride plane kat situ dulu. Baru kita fly ke Osaka. Pergi Osaka. Kita nak pergi Osaka. Boleh? Boleh. Dok gua. Oh, dok gua apa? Gua dengan saya pakai siapa ke? Jangan kata saya tengah makan kacang. Sedap. Gua dengan saya. Oh, sedap. Oh, sedap. Setengah aku Yahoo. Okay. Ni dulu jalan ni ada kisah dia. Jalan ni dulu aku yang bina seorang-seorang. Macam pernah dengar ayat tu. Siapa Siapa yang buat jalan ni seseorang? Aku buat. Aku buat seorang-seorang. Kau yang buat seseorang? Aku buat seorang-seorang. Oh, okey. Okey. Kita jumpa je lagi tu. Okey, apa jumpa kat airport. Gerak lu. Ciao. Hello guys. Kita orang dah sampai airport tu. Okay, so aku dalam kereta ni. Sebab kita orang naik driver tau. Kita orang ada personal driver. So personal driver kita orang tadi, dia bawa macam terlalu santai. Aku naik muak. Aku mual ada, semua ada. Rasa letih, lesu, love you. Okay guys, kita dah sampai airport KLIA berapa? 2. Kira 12 tu. Tu Tak. berapa lah yang latest ni sebab kita orang download yang latest version lah. Yang tak ada dia. Hampir kat sana jauh. Tapi sebab macam kita orang ni tak ada sense of urgency tau. Betul. So kita orang memang bersantai sikit. Mikael dah ke depan lah. Tak, sekarang ni kita nak ke mana ni Abang Man? Kita pergi drop off kita punya luggage dulu. Lepas tu kita pergi cari air tu, aku nak muntah. Asal dia nak muntah tak? Main pun. Aku rasa ya tu. Ya dah, kau pun rasa benda yang sama juga. Sebab tu kau tak main pun tadi. Aku dah bosan lah tadi dalam tu, so aku main lah phone. Tak, sekarang ni Mikael hilang tu. Hilang tu. Dekat hilang. Tujuh ni. Apa? ATM. Bawah kan? Sana. Kau rasa sana ah? Sana. Bawah ada. Maybank Okay, kita nak cari ATM. Bagaimana? Freestyle dulu bos. Ya,
kita orang kat bank, kat Maybank. Aku tak tahu tu diorang buat apa dan aku tak tahu tu nak buat apa sekarang ni. Pukul 4 pagi tu aku tak boleh brain weh. Belum tidur lagi, bang. Gail, apa yang kau sedang lakukan? Tengah nak back in duit tu. Dah tak boleh back in, kita keluarkan duit lah. Tak. Ikut aku. Aku tahu satu tempat. Jom. Ha? Mikael. Korang kena trust the process tu. Like benda ni tak logik lah. Tapi bila korang bekerjasama kan, semua benda jadi mudah kan. One the pets kami datang. Asal seorang pula berjalan ni? Penat bodoh jadi YouTuber. Wait a minute. Who are you? Baru dekat sikit, bang. Macam ni sila orang buat vlog. Tak, Mikael ni mana pula dah? Bestie. Yay! Lupa lagi tu. Sekarang kita berada di KLIA 2 di depan Maybank. Kita nak change the money. Kita nak change the currency from Malaysia to JPY. How much? Tukar duit bro. How much? 1,000 je. Okay, kita bertemu kembali bersama Abang Mikael. Daripada 1,500 pula. Daripada duit RM 1,000 dapat berapa, Yan? Tak sampai 1,000 pun. 867. Dapat 30,000. Dapat 30,000 yen. 30,000 yen, betul? Betul. Okay, sekarang ni Baju. kita dah pakai baju GPN. Abeman pun baju GPN. Dul. Aku malu dah nak pakai Kenapa baju ni? GPN sebab For aku kiok pakai doh. GPN doh. Kau, kita ada uniform. Kita sponsor by GPN. Nanti doh. Betul. Kita bertemu kembali selepas kita check in bag. Stats kata aku aset berharga. Def Jam kelilingi dunia. Check Flizzo dia ada kat JB. Check family, okay kat Majidi. Check sister dia sedih tapi penuh harap. Okay guys, kita bertemu kembali. Macam ni je, macam ni. Sekarang kita dekat tempat untuk drop off bag. Oh ya, Jom di kita- sini drop off bag. Betul, kat dalam ni. So kita tengok apa yang ABKL cuba melakukan. Cuba ceritakan sikit ABKL. Kita nak buang barang tu. Buang barang. Betul. Barang apa tu? Barang-barang yang tidak penting. Seperti? Oh shit, my bad. Sepertinya? Masak tu ni nak edit ni. You dah banyak klik tu. Baju GPN. Buang lah. Buang kan? Buang. Jangan dibuang. Tapi aku nak komplain tu sikit. Ha. Mana font tu? Font. Kenapa kosong tu? Siapa yang komen GPN project banyak-banyak dekat komen, yang betul akan dapat baju giveaway. Itu perlu. Oh tak dapat Baju dah tak ada. Ada. Baju lebih. Disclaimer. Yang komen paling banyak tak dapat. Tu lagi giveaway nanti kita announce kat sana. Sekejap, saya pun nak buka bag. Okay, aku sebagai content creator, aku tak boleh lah. Orang ramai-ramai ni aku jadi pemalu tu. Aku rasa itulah kot reason aku tak boleh jadi YouTuber tu. Orang ni buat apa? Aku tak tahu. Aman, check in dulu Kita dah check in. Kita nak drop off je. Nak drop off dia? Ya, yeah, benar. Tiket semua pakai digital lah. Boleh? Kalau nak print boleh je. Ke orang cakap apa? Physical ke macam mana? Aku dah lapar tu. Aku tak terima tu dotted ni. Tolong dengan GPN tu. Kita tak apa. Okey lah. Tak tu. Sekarang ni Mikael dia pakai baju dotted tu. Dia pakai hoodie dotted tu. Benda kita orang dah ada uniform. Patutnya semua baju GPN kat sini. Aku ngantuk sial. Barulah GPN Cruise gerak macam meja. Ya, barulah GPN. Tengok belakang. Yeah. Barulah apa? Yang gerak macam meja. Main gila. Tengok apa Jeep buat busy. Putus tu. Tak sangat tu. Tak gerak mana lagi dah putus weh. Sudah. Okay, boleh. Boleh? Boleh. Saya harap tak terlalu ketat lah. Ya, boleh ke? Boleh ke? Satu ikatan boleh ke? Boleh. Boleh. Sikit lagi. Okay. Moment of truth. Sekarang Moment of truth. Kembali okey. Jadi beginilah cara DIY dia.
Dengan ikat yang benda yang dah putus. Nampak? Okay lah, boleh lah kan. Dah boleh. Dah. Sekarang ni, bagi kita orang check in sekejap tu. Check in lagi sini. Sekejap tu, sekejap lagi jumpa balik. Buat apa Jip? Kena nak daftar my border passport. Kau suka shuffle lah? Suka? Sedap. Oh, sedap. Oh, setting aku. Posting aku Yahoo. Tidak, nak kena scan muka. Selfie. Siap flash buy. Hey, kena. Ada passcode, bos. Oi, siap mic dah. Besar tu. Apa yang besar? Apa dia bawa tu, geng? Macam ni lah, macam apa? Diving tu. Surfboard. Support. Nah, yo, kan keren tu. Masuk lu. Waduh, melekat lagi tu. This is GPN, bro. Ya, nampak keren tak? We see you guys in the few minutes. Let's go. No fair LRP, we just play to win. High stakes racing, let the game begin. Dari edit ke creator level dah beza. GPN server buat korang semua tenang. People of power, yeah, that's a trilogy. Innovate the minds on the match synergy. Last lap, pedal to the metal, don't stop. Budak GPN, we never gonna drop. Visual tetap on point, graphics paling padu. But the gameplay shot macam mata sembilu. We change the meta, we broke the mold. GPN story needs to be told. Tak main belakang, we play for the crown. The kings of the city never coming down. Okay, kita dah sampai dah lubuk makanan kita. Lubuk makan. Jom kita tengok Mikael cari makanan dia. Okay, sekarang Abang Kail nak makan apa? Spicy chicken burger. Jangan spicy-spicy Yes, tu. spicy Lagi chicken dalam- burger. Dalam flight lagi. Nanti terberak. Tukar. Tukar menu lah. Tu air Evian lah. Heavier naik. Air tu kau buat bagi kucing kan, beb? English muffin can. English muffin with Evian. Air. Heavier. Trader, beb. 3 for 27 ringgit or 3 Macam for mana? 15 ringgit. Which one you want? Baik, 27 kan. Untung kat kedai tu. Yang mana? Kita kan generous. Betul. Betul. Pemurah gila. Betul. Ambil Kita satu ni seorang. sultan pemurah. Satu serang. Betul. Kita orang lah sebenarnya sultan pemurah yang korang duk tengok tu. Betul. Ini dia sultan pemurah kita. Sponsored by Mikael tu. Abiman nak apa, Abiman? Tak tahu tu, aku tak tahu. Aku dah harga ke lah. Saya dengar Abiman cakap dia nak gas. Air yang bergas, bersoda, berkarbohidrat. Mountain Dew biru tu tak ada. Tak tahu Ada juga. gila. Oh ni. Tunjuk tu. Mana bawah tu. RM6. RM6 anak. Jadi gimana? Mau enggak? RM6. Okay, hari ni saya conquer awak semua. Alah, bateri dah merah tu. Tak apa, jangan kicap je. Dia masuk flight dia tidur. Lantak orang lah. Dalam flight kita ada ni Ada bateri ada bateri, ada tempat cas. Bateri tu. Kau tengok Mikael ni kan. Mikael ni kan. Dia ni mana-mana vlog kau tinggal dia kejap. Memang macam ni perangai. Ha? Dah kali kedua ni. Ni vlog kedua tau. Tinggal kejap. Tahu-tahu dah duduk makan. Apa? Ni nasib baik. Dia tak buka phone. Dia tak buka live UNAE tau. Jip cakap belakang cermin tu. Manalah aku nak tahu apa benda yang dia borak tu. Apa benda? Kita punya transition je lah. Transition yang aku punya kat sana boleh. Apa kata next destination kita jumpa balik. What's good everyone? So we're about to fly. Our first flight to Osaka. What do we got over here? We got a hoodie from Dotted, pants from TikTok, shoes from New Balance. Ada budak ni beria.
Hoodie. Winter jacket kat Malaysia bro. Dia sama dengan pakcik belakang oh. Geng jeep tu. Passport bagi kat mak gila. Aku tak tahu nak cakap apa. Outfit check. Kita orang nak makan tu. Makanan kita orang dah sampai tu. Jeep. Makan apa Jeep? Saya makan grill peri chicken with jollof rice. Tunjuk sikit. Nampak? Kalau tak nampak, korang kena flip handphone. Rasa macam mana grill Dah awal ni. Kecik molek kak? Gaya udah. Bagi pokok ni mentah. Entah. Cuba tanya tu. Tengah kusyo makan tu. Okay. So, Miguel. Ha? Makan apa? Ukara chicken biryani. Dengar cerita kau punya dah habis lah. Betul dah? Habis dah. Ha? Habis dah. Oh, okay. So, Miguel punya dah habis. Dia dah habis makan. Second round. Oh, ha? Second round. Ini second round. Oh, second round. Okay, tak apa. Kita biar dia makan dulu. So, Jeep Memang makan apa memang? makan roasted chicken With black pepper sauce. with black pepper Enak sauce. kali ni. Aku craving benda ni dah lama tu. Aku banyak kali aku nak order on flight habis yang ayam ni. So kali ni aku pre-book terus. Aku pre-book roasted chicken ni. Oi, review bros. Baca apa-apa, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baghna mazatana kita jabna tu semua. Cuba makan lagi. Hai, baru nak cinematic. Dah bagi aku makan dengan tenang ya. Lagi aku jumpa korang balik tu. Straight up. Secara tiba-tiba Mikael ada makanan kali kedua tu. Jom kita tengok apa yang dia ada. Apa benda tu dia order tu. Dia sedang menikmati guys makanan dia. Dia sampai tak perasan kamera guys. Apa dia makan tu? Nop. Dia masih tak perasan guys kamera. Okay, second bite. Okay, dia celup. Nom. Okay, dah. Tu kacau Mikael. Kita sambung hal kita lah. Kita orang dah sampai guys. Tiba-tiba kita orang merasakan kesejukan yang teramat selepas keluar pada plane. Baru dah airport kan tak keluar. Ya, baru dah airport tu. Belum keluar airport lagi. Tapi tak apa. Sebab kita GPN. Ya. Kita orang GPN. So VPN kental. GPN kental. Lagi satu Sampai mana-mana boleh hidup. Lagi satu I love Japan. I love your Tapi lagi satu kalau kita terlalu sejuk, kita TX lah kan. Benar. Saja nak betul. Sejuk. Keluar daripada flight tu. Kan jalan dekat dia punya aero bridge tu kan. Boleh rasa tu sejuk dia. Aku rasa ni baru 8 tu. Aku tengok lowest sampai kosong ke sampai negatif lah. So kita tengok sekejap bagi kita orang clear immigration semua dulu. Bagi kita orang keluar airport, kita orang fikir jalan dulu. So jumpa je lagi bagi clear immigration je tu. Kita orang boleh buat immigration. Kita orang ada masalah. Masalahnya pengguna Android. Siapa-siapa yang pakai Pixel, janganlah datang ke Jepun dah pakai eSIM. Jangan mengada lah. Jangan mengada lah. Macam babi. Lama sangkut Angkut lebih sejam. Tak ada internet lebih sejam. Sial. Kita kat terminal apa? Kansai Selesai. Kansai Osaka guys. Tak tu kau nak mesti Kansai Airport Osaka guys. Apa? Rasa lu, rasmikan. Angin luar. Oh, rasmian. Ya. Jom kita tengok macam mana kesejukan dia. So kita akan buat perasmian. Kali pertamanya kita akan keluar pada waktu winter di Japan. Kepala otak dia.
Sekejap tunjuk weather jap. Macam mana guys? Otak dia. Ini baru tengah hari bodoh. Macam mana dia pakai short skirt lah tadi? Tak tahu tu. 10 Mat. Ini 10 gila. 10 sejuk macam ni tu. Bodoh. Ini malam macam ni tu. Kat Kyoto ni, cuba check Kyoto. Oh ni tempat kita ni. Izumi Sano 9. Feels like berapa tu? Feels like 10. Bapak dia kalau ni 10. Kyoto Japan 9 ke sama 9 juga. lah. Tapi Ada winter lah. aku tarik balik tadi kan aku cakap aku nak buat challenge kan malam ni. Aku nak buat challenge malam ni nak pergi short keluar pakai short pants kan. Aku short. Tak apa aku. Tapi aku kan tahu aku nak buat apa tu? Pegang tak? Aku nak jadi orang pertama tu yang pakai GPN dekat Osaka Time Winter ni. Buka dah baju. Supreme tak Supreme lah kan. Yeah. Kita GPN tu. Kalau dia orang boleh pakai short skirt, secara rasminya akulah orang pertama yang pakai baju GPN ni dekat Osaka Time Winter. Tak pakai hoodie. Tapi tak payah lama-lama lah. Tak payah lama-lama lah, sejuk tu. Bersih. Tapi tak payah lama lah, gentle. Sejuk tu. Tak. Sekarang ni settle hal aku pula ni. Aku punya SIM card tak ada ni. Aku shot next stop kita GU lah. Aku nak cari glove. Sama tu. Nak cari glove tu. Oh, hari ni sampai 5. Bodoh, esok ni kan kita nak gini tu. Kau perlu otak dia nak beratur ni punya weather tu. Enggak apa-apa. Tapi GPN kental lah, betul? Boleh. Dah getar ni. Dah, sekarang kita settlekan dulu lah. Sekejap lagi kita ni lah. Jadi kita sambung borak guys. Ya, okey. Mana? Siap mana? Suat mana? Suat atas. Hai guys, first day dah kena scam tu. Awal kena scam dengan SIM card. eSIM tak boleh pakai bro. Lain kali, siapa-siapa yang pakai Android, beringat lah. Beli physical SIM card, jangan beli eSIM. Okay, sekarang kita nak pergi ke train station. Tu, si Manfia, jibang sikit. Okay lah guys, aku dah tak ada mood dia nak vlog. Nantilah dalam train ke mana. Okay, sembang balik. Bye. Guys, kembali lagi bersama saya Jibon. Sekarang kita orang dekat apa panggil dekat Nangkai. Dekat train Central. So saya dengan BKL baru lepas beli Icoca untuk masuk train. Yes. Abiman dia pakai digital. Kita orang pakai fizikal lah. Tak mampu nak teknologi muda. Okay, sekejap. Kita tengok Abiman. Okay. Okay. Thank you. Okay guys, saya baru lepas scan. So kita nak cari train apa ni Abiman? Ke Sakai Suchi Lane. Dari sini kita naik Nangkai Coal Line. Perjalanan kita orang nak ke hotel ambil masa 1 jam naik train. Memang agak jauh. Tapi nak buat macam mana? Inilah realiti kehidupan di Japan. So, saya just follow the flow. Saya ikut je apa yang dia buat. Sebab saya newbie. Newbie guys. Naik tu. Hidup sebagai warga GPN ni Ya. susah sebenarnya. Betul. Memang susah guys. Sejuk jom. Sejuk. Kau dah 3 lapis Abang. Abiman berapa lapis Abiman? 2 je duk. Dalam ni baju GPN pula. Abikail. Sebab tu seluar slack tu. Ya tu so slack. Lepas tu pakai apa? Pakai spender. Boxer. Pakai boxer je. 2 lapis baik. Okay, kita orang dah sampai kat train. Dia tak tahu apa yang berlaku. Saya ikut je. Sana Abiman. Okay Abiman. Sejuk jom. Ramai guys. Tapi tak ramai mana. Suhu hari ni sekarang suhu apa? 10 9 Celsius. Memang agak sejuk lah. Dah naik. Dah turun 8 lah. Daripada 10. 9 ke 8. Dia problem kan. Kalau kita tak sampai apartmen tu sebelum malam. Ui, ya tu. Kalau malam dah berapa Celsius? 5, 4. Tak tahu ni dah sejuk. Ni dah start sejuk. Pisang cok. Ada mesin photostat. Ada ni lah. Ada telefon. Dia dah start cakap lah tu. Aku kira bersyukur tu dapat masuk train ni. Sejuk tu kat luar sofa. Tangan aku dah start beku ni. I cannot brain today. I cannot function properly. Tapi kita nak tengok lah. Hari ni kita berjaya ke tak survive. Kita jumpa di destinasi kita guys. Gerak tu guys.
kita orang kesejukan tu. Ya dok. Sejuk gila tu. Macam mana Jip sejuk dia Jip? Macam mana sejuk dia? Sejuk dia. Oh, rasa sting aku ya. Kita orang kelaparan dengan kesejukan ni. Bateri phone habis. Baru day one ni. Apa? Ini baru day one. Ya, dah baru dewan tu. Itu nak Aku tak tahu. Makcik ni menari pula. Asal dia menari sin. Tapi tak apa. Selepas sejam lebih kita orang dalam train, ni dah dekat lah dengan kita orang punya tempat tinggal, dengan apartmen kita orang. So kita orang nak balik drop off kita orang punya barang-barang dulu. Lepas tu kita orang nak cari makanan tu, lapar tu. betul dok. Kita punya train ni berapa kali stop Abang? Mana yang ni? Kali ni kita tengok ada 2 je. Ni Oh, 2 stop. 2 stop je. 3 minit je. Betul, 3 minit. Lepas tu kita sampai dah. Lepas tu jalan kaki lah. Ada awet sekolah tu. Awet sekolah Jepun. Ya dok. Dah balik sekolah dok. Tapi nak tunjuk seram pula. Korang kena datang korang kena datang sendiri-sendiri lah. Aku dapat tengok, korang tak dapat tengok. Jumpa korang sekejap lagi lah. Jumpa korang sekejap lagi. Ya, baik. So, Bye. Siap up. Okay guys, kita akhirnya nak sampai ke bilik hotel kita. Mari kita lihat bagaimana rupa bilik. Oh shit. Okay guys, sekarang kita berada di dalam subway. Kita dah sampai ke Ebisu. Ebisu ke Ebisu? Ebisu benda lah. Ebisu tsunami. Tapi yang pasti kita orang tak tahu lah keluar kat mana ni. Kita orang berdal ni. Patutnya keluar dekat west Tapi sekarang kita orang berada di south. Habis kaya tengah merekod. Kita mulakan ekspedisi naik tangga kita. Walaupun kita tak tahu jalan ni betul ke tidak. Tapi kita cuba lah. Aku dah lapar tu. Ya, dah apa? Dah tak makan lagi tu. Dah makan dalam flight tu. Tangga ni macam tinggi. Tahu, dah Makin lama makin sejuk je Cik. Tengok tu. Dia orang pun dah start pakai puffer lah. Habis kaya kepenatan. Penat ke apa? Sejuk lah? Ya, kita dah keluar pada gua. Sejuk wanat. Guys, kita dah berada di Osaka guys. Tak keluar asap man? Tak keluar man? Keluar sikit lah. Lah. Penat doh, dah lapar. Hotel tak check in lagi. Macam mana ni? Kail? Ha? Kita dah lah tak makan lagi. Itu lah tu. Makan dekat flight tu. Tak makan lagi, lapar. Hotel tak check in lagi. Hotel kat mana pun tak tahu. Ya doh, besar doh. Kedai ni halal tak? Ada Ultraman tu. Ramen. Kedai ni ada Ultraman. Ya doh, ada tu. Agak-agak halal tak kedai Ultraman ni? Tahu doh. So, kita ke mana ni Abang Man? Tak, dia dekat sini lah benda ni. Benda tu. Okay, kita kat sini. Kita sana. Ni aku tak tahu kita nak kena ke mana ni. Pro Wrestling Shop. Mana Pro Wrestling Shop? Kau kereta ni? Ya ke? Kita pergi ais. Tu tunjuk kat mana? Nak try pergi sana? Tak, sebab aku tak tahu kita menghala ke mana ni. Jalan dia nanti dia repair tu kok.
Sekarang kita orang tak tahu sebab kita orang pun buta map ni. So kita just pusing-pusing dulu. Sebab dalam itinerary pun kalau kita dah sampai sini kita orang akan pusing-pusing dulu. Tu tak boleh main. Betul. Main. Oh, sepertinya kita terbalik. Nak terbalik? Ha. Wrong way. Gil. Terbalik. Shit, man. Sana, hijau lagi, hijau. Yes. Hijau. Waste our time. Nampak macam ni tak? Nampak pakai slimmer kan? 5 tweet. Pergi live stream IRL. Weh. Sejuk bodoh ni, sumpah. Kita stream dekat ni, dia orang stream dekat Twitch. IRL. IRL. Ui, kedai apa ni? Betul doh, kawasan kita macam menarik aje lah. Ya dah. So adakah Ambil pilih hotel? adakah malam ni akan menjadi malam yang bagus? Tak tahu sebab memang cakap nak pakai short pant kan. Aku rasa macam tak apa kot, tak jadi je short pants tu. Pakai dong. Short pants tu macam Jalan pakai short pant tu kat sini nanti. Malam ni. aku pakai slack ni pun aduh. Tangan aku dah kesakitan tadi. Ya tu kena pakai hand glove tu. Tu kedai apa tu? Macam Boleh ni kita pergi sekejap lagi. Tinggal singgah. Kita singgah. Dia patut kita lalu kat dalam mau, lalu bawah. Tak ada sejuk sangat. Ya dah. Tapi sebab kita keluar silap tu. kita pun tak tahu Lalu jalan mana kan. di bawah? Hmm? Lalu mana? Dia kata ada south punya exit. Santai guys, kita petik ais guys. Dia punya sejuk dia buat datang sel ni sumpah. Ya, Sukiya tu je. Ha? Sukiya. Ya dah setia duk. Bukan. Dia tu lah dengan Asia tu. Tapi apartment lah. Oh. Apartment Kunci- 3 bilik. Kunci kita ambil sendiri. Ha, macam Airbnb. Baik duk. Kan? Style tu. Kita orang berada di Shuto. Betul taksi dia. Taksi dia ni, dia Ni, klasik. ni ada taksi lagi. Taksi klasik tu antik. Ni Yoshinoya. Tapi ni kawasan kita. tak halal tak tidak? Bukan lah. Bukan. Bukan Kita City Hiam. Apa ni lagi satu? Hari tu rasa ada check tak apa ni? Tapi mahal sikit kot. Weh, aku syak kan baik cepat tu kita gerak balik rumah ni. Kat mana tu? Depan lagi. Aku dah sejuk. Merah duk. Tangan dah beku duk. Merah kan? Sejuk cok. Ya duk, tangan dah bergigil nampak ni. Dia orang jalan je lah. Tangan bergigil baik. Jom. Tapi ada kereta tu. Jalan je baik. Jalan je lah, sejuk tu. Kita orang Malaysia tu, Melayu. Ha. Tapi yang kat sini kita berhenti lah. Dia orang berhenti, kita berhenti. Rasa yang tu lah kanan tu kan? Kita nak kena cross ke sana lah. Kena awak kuning tu ke? Eh. Oh, mountain tu. Boleh tak sini? Tak boleh. Tapi diorang kan. Diorang negara diorang. Jadi boleh lah. Ada basikal lah. Ha? Tu, 7E. Ada 7E guys. Kat kanan. Ui, tempat parking tu. Lepak situ isap vape jap. Wow, feeling ni. Lepas ni keluar. Ha. Patutnya keluar sini je. Ya ke dah. Ham. Hitachi. Tengah kesejukan tu.
Guna kamera. Kan ada kamera boleh zoom. Cepat guys, saya dah menggigil. Dia memahami lah. Guys. Kita kena cross ke kanan. Cepat je, cepat je. Apa hal taksi? Ya tu. Tiba-tiba. Tu ada tu jeep. Mainan kau? Gacha. Bukan. Gacha. Oh, ni harta kita? Mana? Ni Saya baru kesedapan lah kat sini. Tapi apakah makanannya halal? Itu enggak tahu. Yang penting sekarang ni lapar. Macam mana guys? Ada family mart kat sana guys. Family mart. Ada family mart pula. Dah bagi laluan ke orang nak lalu laluan dulu. Kita dah bersih dalam hotel lah. Kita panggil dulu. Ya. Dulu guys. Tunggu dorang. Aku tunjukkan ni. Okay, let's go. I think it's attached to the entrance of this. Dia dekat entrance tu, dia kata benda ni. Tu. Mana? Ni, gua baca ni. Kita tinggal apa? Okay guys, kita jumpa di bilik guys. Swipe up. Okay guys. Orang dah sampai kat bilik guys. Abimah tengah cuba memecahkan masuk. Tengah memecahkan kod bilik ni. Masih mencuba. Kita orang nak pecah masuk rumah Jepun bos. Tekan start. Ya. Dia lepas letak kod tekan start kan? Ya tu. Ha, nampak? Jepun ni bos. Nampak guys. Kita orang keluar bilik guys. Nampak view kita orang lawa tu. Tapi sekarang ni kita orang lapar nak makan tu. Lapar tu nak makan tu. Ui, lantai ni sejuk kan? Pakai apa? No shoes. Pakai apa? Pakai tatami. Assalamualaikum. Mana lampu tu? Jangan ni tu. Gelap do lampu. Oh. Entrance. Okay. Ini air apa? Masuk kaki. Mas kaki. Tempat kita kecil berdiri dulu kat sini. Sejuk tu sini sumpah. Ya, itu dah bilik kita guys. Ini apa? Lain tu. Oh, ini bilik air. Kecil dua tap dia. Kecil dua tap dia. Ni dapur. Ni peti ais. Okey, ni bilik pertama. Ui, baik tu. Siap bagi brush gigi, tuala semua. Ni apa ini? Oh, ni almari. Almari. Okay. We move to our next room. Ni bilik apa? Master bedroom ah? Ni apa? Cermin? Ui, damn! Bilik, ada 3 bilik kan? Dah 3 bilik weh. Mana lampu Lantai dia sejuk tu. Mana lampu dia semua? Pagi sampai 4 tu. Siapa tu? Haha. Siapa tu? Ni dengan Jibon. Yo. Hello guys. Selamat malam. Yeah, selamat malam. So ni malam pertama kita orang dekat AB Sucho. Tahu? Abi Sucho. Kita orang malam ni plan kita orang nak cari makanan je ni.
Yes, kita orang tengah lapar. Kita orang dah check in apa semua. Sekarang ni kita orang nak cari makan. Abang kata kita nak makan kat mana? Giamon guys. Ni kan kat Giamon guys. Tengok tu. Ada Emily Fukada. Lompat. Abang Man tengah live bersama Dexter. Ya Allah, angin ni weh. Sejuk tau. Angin dia mencukup. Ya, dongki ada dong. Oh ya, tak pasal kita orang donkey pun tak jumpa lagi. Kalau kita orang dah jumpa sejuk, donkey tak ada masalah. Donkey one stop tu. Semua ada kat situ tu. Sekarang Sejuk, donkey pun tak jumpa ni. Family Mart ada ke? Family Mart ada hit pad kan? Boleh try cari. Family Mart ada. Dah Family weh, Mart aku ada, end live dulu tu. Bateri aku tinggal 35 ni. Jumpa korang kat vlog. Pemandangan waktu malam di Bodoh, Osaka. asal tak boleh end bodoh. Di Abyss Sucho. Berjalan-jalan cari makan. Ciao guys. Tapi dia sebenarnya bukan malam tau sekarang ni. Petang kan? Kat sini petang tau. Jam pukul berapa Pukul 7 lah. Tengok sini. Ni tempat apa ni? Tempat tenis. Ini tempat Salah jalan. tenis. Situ tu. Diorang main tenis dah sini. Jom Husna. Sejuk weh. Betul, sejuk. Memang sejuk. Tangan ni memang kena kat dalam poket tu. Kalau tangan kat luar poket kan, beku dah tangan aku. Memang laju beku macam laju ni. kereta ni. Kereta donate. Kata dia ni. Jom mana? Tu kita apa Tak nak nampak 3D ni ah. Google Maps je. Mak ni 2000. Cuba. Toyota Mark 2000 kan? Tak tahu be. Itu berjalan tau. Mana? Tu hijau. Oh iyalah. Laju Mikael. Lari. Laju. Otak dia. Sejuk mat berlari. Angin makin laju doh. Okay, sekarang kita melalui kawasan apa ni, Abang Man? Tak tahu lah tu. Tapi kalau tanya aku, nampak dia macam Petaling Street lah. Yes. Macam ada lorong kan. Lepas tu banyak kedai lah. Bau dia pun menyelerakan. Ya tu. Benda kita orang lapar ni. So kita orang tak tahu mana satu yang halal, mana satu yang... Aku rasa kan, at this point kan, kita orang makan mana yang kita bukan orang babi bedal je je. tu. Ya tu. Mana yang bukan babi yang tu yang kita orang bedal tu. Ni apa ni? Yakiniku tu. Yakiniku Japanese. Halal eh? Tak ada tulis halal kan? Macam tak je. Apa kata tinggal? Oh tengah ni. Apa kata tengah cinematic. Dia tengah rockstar editor. Kita membalas cinematic dengan lagu Di Kota Gelap. Ya. Ush. Skateboard baik. Kita nampak. Dekat dah jauh tu. Tak apa. Kita ikut je dia. Yes. Apa nama tempat ni? Abyss Sucho kan? Osaka Shinsekai. Bukan Abyss Sucho tu. Abyss tu. Sana? Oh, bapak sejuk cok. Ya dok. Wagyu dok. Ya. Tu. Makan lah. Jom. Kuroge Wagyu. Memang enak. Tak. Aku kan. Persoalan aku. Macam mana orang Jepun ni. Especially yang perempuan lah. Macam mana dia orang boleh tahan. Dengan weather yang macam ni. Siap boleh pakai Skirt. mini skirt lagi. Ya dok. Skirt dia orang kan. Bukan pendek yang macam. Kalau kita kat Malaysia kita nampak yang pendek macam. Dekat area lutut tau. Ini dekat area peha yang atas-atas tu. Benda time winter tau. Diorang Sejuk nak gila, dok. mampus tau ni. Diorang dah biasa dok. Tak, dia orang dah biasa pun tapi. Sejuk weh. Aku 3 layer ni aku pakai. Puffer function.
Oh boleh lah. Cuma kat tangan memang ni lah sebab tangan aku bukan puffer tau, nampak? Puffer aku kat tengah ni je. Yes. Kat sini aku ni dia polyester. Puffer vest. Dia macam puffer vest tapi ada sleeve juga. Cuma sleeve dia polyester. Oh dah. Over there. Oh, halal. Yalah, dia halal. Jom kita tunjuk kedai. Let's go. Kita dah sampai kedai Wagyu Ramen Gyumon halal version. Bukan halal version lah, memang halal lah. Masuk dulu. Sila. Ini dia kedainya. Assalamualaikum. Oh, ada kita. 3 people. Thailand. Malaysia guys. Makan apa ini? Macam mana nak makan ni? Aku tak tahu ni. Regular set. Aku kata dah jangan makan tempat ni. Apa? Mana mi? Mana ramen? Apa dia cakap bro? Shoulder set. Empat tak pedas biasa je. Pedas lah, pedas biasa je. Melayu. Memang jumpa main. No meat, no Ada orang alcohol. Melayu tu guys. Vegan. Kat sebelah. Ini ramen vegan tu. Takkan nak makan ramen vegan, benda halal kan? Bedal lah. Ni RM100 lah kan? Ni spice level. Kita cari Kau nak level Malaysia ke? Level Indo. level Indo tu. Cepat yang satu. Apa? Saya masak ke? Apa? You can try this. Oh, okay. Thank you. Thank you. Okay. Kita bermula dari sini. Ini adalah shoulder ramen. Shoulder ramen kan? Dengan kepedasan tahap level 5. Kalau level Malaysia. kalau level 5 kat sini, level Malaysia nampak. Nombor 5. Aku orang Malaysia. Yes. Dan yang ini pula, ini tahap kepedasan dia level 8, iaitu orang Korea. Macam saya orang Korea, mix. Okay. Move on. Okay. Kita ada Wagyu bahagian shoulder. Shoulder? Tak tahu tu. Lepas tu kita ada rice. Sushi rice. Lepas tu kita ada kimchi. Lepas tu ni apa? Ladu Dumpling. Dumpling lah. Lepas tu kita ada apa ni? Dessert lah. Oh, ya kot. Dessert. Lepas tu kita ada sambal. Sambal belacan. Yes. Okay, move on. Kita ada ramen shoulder. Jauh tu. Tahap kepedasan tahap 2 tahap kedua ni tahap tak ada negara lah. Lemah, memang lemah. Dia punya hidangan yang lain sampingan tu sama juga macam saya. Itu dia. Kau level apa? 8. Apa sah? Dia kuah dia pakai santan dia macam berlemak kan. Macam kuah berlemak. Dah sangat. Nah. Saya bukan. Pedas cok level 8. Oh, benda dah lapar tu. Betul. Benda pula sedap. Benda pula sedap. Ya tak? Can I get another? Yeah.
Dia tu level Malaysia tau. Maksudnya tak macam level Malaysia ke? Level Malaysia. Tapi yang dirasakan lah tahap Malaysia. This spicy, but I'm only spicy. But spice level you can show. Ada memang rasa. Ni apa? You got to set. Tahu? Tapi Dia dengan nasi ni. Lauk dia. barbecue kan. Macam makan wagyu. Separate. Macam daging bacon. Hah? Only pepper bill you show it. Okay. It's for your feeling purpose. Thank you. Ada dah. Basta tidak dulu. Oh, biasa. Duida. Apa tu? Habis kaya 8 level 8 kan? Ya. Dia berdua. Ya. Kau nak ada? Cuba saya. Kalau ni kan lambat menyengat kan? Tu terus menyengat. Kan? Pedas tu. Low heaven. So guys, kita mau lepas habis makan. So, berapa total damage makanan kau, Jip? Jap. Berapa total damage makanan kau? 3,200 100 kan? Kita sama ber. Kahwin lebih sikit lah sebab kahwin air ni. RM167. So, damage kau berapa? RM167. RM167. Kau? Yakiniku tu sama lah lebih kurang. Aku juga jimat. RM70. RM70 doh, cincai-cincai RM70 ah. Tadi sejuk gila guys. Sekarang ni dia dah kurang tau. Tak tahu lah kurang ataupun belum sampai lagi sejuk. Owner kedai tadi cakap terus pergi Shiga. Ha, dia kata pergi Shiga untuk benda menarik. Apa aku tak tahu lah benda tu. Shiga? Tak, dia kata pergi Shiga, nama tempat. Oh Shiga. Oh. Daerah dia. Tengok ni dulu guys. Tu Shiga. So lah buruk. Okay. Saya punya Sejuk sangat. Ni boleh ni lorong pun lorong lah ni. Pantai. Betul lah tempat smoking ada lah. Tu. Tempat smoking. Gila. Tak isap pot asap terus jadi banyak. Sejuk. So guys, kita orang baru lepas makan. Ha? Malaysia juga. Malaysia. Dari mana bang? Hari. Ilman. So, Gila. Dari mana bang? Daripada Putrajaya. Oh, Putrajaya. Saya Shah Alam Ya. Semua tiga-tiga. Tak. Ni Kerja. tak ada, kita orang saja datang bercuti je ni. Okey tu. Selesai sudah sesi kita orang dengan brother tu. Apa tu nama dia tadi? Dia lupa tu nama dia apa dah. Tak, sekarang ni kita orang dekat lorong ni. Jadi sejuk balik bodoh. kita Pringles bodoh. Ha? Kita Pringles. Manis. Kedai Pringles. Tak ada, tapi sumpah sejuk gila bodoh dekat sini. Sekarang aku kesejukkan tu. Aku tak tahu kenapa sejuk sangat. Tapi sekarang kita dekat Bukit Bintang. Kita dekat kita dekat ni Jalan Alo. Kita dekat Jalan Alo. Nak cari makanan jap. Cari seafood lah. Ni kaya buat member lah tu. Dia temperature 7. Taksi. Tak, sekarang guys kan dah sampai Jepun tau. Satu tu aku tak jumpa lagi matcha. Dia dah. Aku nak matcha strawberry tu. Mana matcha? Video chai? Yang mana? Adalah video dia dengan vending machine. Dia post. Wah, terus lekat. Nampak? Main gila. Oh. Cek dengan umpan-umpan tu. Video check kat Jepun tu.
Dekat kita orang ah. Apa? Video chai dekat kita orang. Orang nak beli tu. Mikael dah jumpa permainan dia. Aku tak tahu benda dia jumpa. Tiba-tiba dia stop. Dia masuk terus. Sini tu, sotong tu. Sotong Dexter. Sotong Dexter. Boleh tukar. Lepas tu dia letak je ni. Boleh pilih colour. Tak, dia ikut mood dia. Ni dia patches ni. Mana tambah kat mana? Ni tambah kat Jeep lah. Oh, patch. Patch. Kau tahu, ada kepala baby besar weh. Ada kepala baby besar tu. Tu. Oh. Mari ada saya. Tu kau tengok Mikael tu. Mikael ni kan dia kan kau tinggal dia kejap hilang mat dia ni. Aduh. Benda sejuk tau. Nak kejar dia pun berkicap mat. Gacha Yom. Gacha. Nak gacha? Try pula. Oh, jeep kau. 1,000 gila satu. 300 ni 400 ni 1,000. Pokemon tu. Dah bubu. Ya? 1,000. Dapat lah jadi geng kawan dengan aku punya bubu. Bubu kan saya nak bakar labubu. Bubu kan saya nak bakar labubu. Sekejap saya nak menyimpan duit dulu. Mana? Nak masuk mana? Oh, kena pakai coin tu. Sekejap. Kau ada. Cukup kau punya? Kau ada. Jangan risau, coin saya banyak guys. 500 nampak. 500 dah jumpa sekeping. Ya. Kita tengah tunggu queue. So, okey. Color apa yang kau target lah bubu tu? Kalau boleh color pink ataupun kuning. Jom. Ni jom tengok. 这个外面卖100多，没有，有些更贵，有些要好几更多钱。 Satu. Okey, bismillah. 这个是1块40。 Okey, jom kita buka. Alah, Kuromi. Dapat Kuromi guys. Katalah bubu. Iya doh, kena scam doh. Ar biasa. Nah. Apa kau gacha ni? Mario. Kau gacha. Alah. Last one. Lagi. Jangan doh. Nah. Ada lagi. Ni yang paling dekat ni. Asal jauh gila kau. Tu lah tu. Yalah. Scam doh. Dia boleh pakai 1,000 ni. Made in China. Ai. Macam dapat tu pasal nak kutip. Tentu kan ambil jemputan ada dah. Tak ada. Itu yang tu beli je. Tak sure dah.
Ini Dragon Ball apa kalau biru? Black Dragon Ball. Tak lah, kena ni jugalah. Macam nak Black macam nak Cloud. Keluar dia sini ya. Berjuang. No, cukup tak kena sekali. Figurine. Macam mana pula main ni? Okay. Batman. Ni. Apa ni? Claw machine. Baru tu lagi. Main lah. Macam mana main? How much? Oh, 200. 200 yen. Ya lagi. 200 yen boleh cuba 3 kali. Oh, dia kena hold lah. Oi. Apa? Ada lagi 2 kali try. Dia kena hold. Oh, sekali dia. Sekali je tekan. Alah, tangan saya tak gerak. Aduh. Sikit lagi dulu. Kau buat macam tu tadi. Macam biasa ni. Ui, sipak Tak dia gerak. Ui. Habis lah. Sekali lagi. Habis dah. 3 kali ke? 3 kali lah. Satu sikit gini. Tengok tengok macam dia buat. Duit balik tu singgah 7E cari apa yang ada tu. Kita makan tadi macam kenyang-kenyang macam tu ke. Aku sekarang ulat buku tau. Aku nak membaca malam ni. Malam ni dia selotip juga. Kat Tokyo tak selotip tu. Tak, sekarang kita cek makanan dulu tu. Kalau ada Minamu terus beli lah. Jom lah, aku tunjuk lah makanan yang apa yang aku selalu makan kat Japan. Kalau aku pergi 7E Japan kan, benda yang aku selalu beli tak ada sial. Dia sotong gurita tau. Baby octopus tu dia ni. Bukan baby octopus ni. Ni satu. Apa lagi ya? Tu ada aku selalu beli. Pasal aku beli salad kadang-kadang. Ni salad. Ni aku pernah beli. Sedap tak? Ada octopus juga. Apa lagi ya? Mochi tu, beli mochi. Okay guys, bagi kita shopping je. Kalau sempat kita record before bayar. Kalau tak jumpa kat apartment atas ni je. Bagi kita shopping jap. Swipe left. Roboh. Pintu roboh. Aku bawa keluar lah. Pasang bawah. Itu apa pula? Tu cabut belah bawah.